Doktor kata bacaan gula tu nak ke arah diabetes. Assalamualaikum, saya Puan Juliana binti Muhammad, berumur 61 tahun, seorang suri rumah dan tinggal di Kampung Jaya Gading, Kuantan. Tengok dalam Facebook, scroll tengok je sebab masa tu dah ada darah tinggi dengan kolesterol. Tapi bila tengok tu, sekadar tengok dan atau abaikan je lah. Dalam tahun 2023, pergi check up, doktor kata bacaan gula tu nak ke arah diabetes. Jadi makcik dah risau lah. Lepas tu doktor kata nanti datang balik 2 bulan lagi untuk cek gula, minum air gula. Lepas tu makcik kata ni kena ikhtiar sesuatu ni. Sebab dah risau kan. Takut nanti ada diabetes kan, nanti tambah lagi makan ubat. Sebab dah tengok DNA sancak encik ni, makcik pun nak cubalah. Lepas tu 2 bulan nak pergi check up, bacaan gula tu normal. Kolesterol pun, darah tinggi pun okey. Tu yang dia cuba makan sancak encik ni sampai hari ni lah. Nak cuba sebab takut kena diabetes tu lah. Sebab doktor kata dah bacaan tu nak ke arah diabetes. Dia kata kalau tak jaga akan kena diabetes. Lepas tu sebab dah tengok dah kan. Dah tengok dalam Facebook. Lepas tu terus order. Order kata mesti nak cuba juga. Nak cuba. Nak tengok macam mana kan. Rupanya Alhamdulillah menurut izin Allah lah. Jadi bacaan tu normal. Pada tak kenalah makan ubat. Diabetes tu sampai ke hari ni okey. Bila pergi cek pun cantik je lah bacaan dia. Darah tinggi pun, kolesterol pun cantik bacaan dia. Tengok dia kan dia ada arahan kan. Macam ikut arahan tu kira berjaya lah order tu. Ikut arahan dalam Facebook tu lah. Kolesterol 7, darah tinggi tu 140 biasa ke atas. Biasa dia macam 6 tu kira dia nak ke diabetes lah kan. Dah ambil tu, dia check up gula dulu kan. Normal lah. Dalam 2 bulan tu memang makan tak tinggal lah. Boleh check, Alhamdulillah. 2 biji sebelum sarapan pagi lah. Tapi kita jaga jugalah makan. Sebab air manis memang tak ambil langsung lah. Tapi kalau kuih tu ambil jugalah. Sebab dia kalau tak ada gula langsung, kita menggigil lah. Rasa menggigil. Banyak minum air masak. Kita pun tengok, dia kata cantik bacaan puan ni kalau tengok pada umur kita lah kan. Dia cuma ingat kita makan ubat hospital, kita diam je lah. Diam je. Sebelum tu memang tak berperasaan sangat lah. Tapi bila dah makan ni memanglah kita rasa macam ringan je badan. Boleh buat kerja lah. Semua buat kerja rumah ni kira beres lah. Boleh buat kerja rumah ni buat sendirilah. Biasa pernah kena tu dalam 40 lebih bacaan dia. Yang dia sepatutnya kena 30 lebih ke bawah. Tapi lepas makan sancak encik tu macam dalam 124, 128, paling-paling pun 130. Sebelum tu dia pernah pergi 40 lebih, pernah pergilah. Senang hati tak adalah kalau nak pergi kena je. Aduh risaunya macam manalah bacaan ni. Memang tiap kali nak pergi tu memang risau, takut bacaan tu naik lah. Tapi macam bila dia kita makan ni ada juga risau, tapi bila dah keluar tu bacaan okey, lega je bila balik rumah. Ada juga bagi tahu ke kawan-kawan yang saya makan ni lah, kolesterol okey, darah tinggi okey, lepas tu kencing manis pun maknanya okey lah, kita tak kena lah. Bagi tahu dia orang, mungkin ada juga yang beli. Saya cakap yang tu lah, saya makan yang Ustaz Hanafi punya, saya kata. Yang orang lain saya tak berani cubalah kata. Alhamdulillah selepas saya guna sancak encik GNI Ustaz Hanafi ni, saya boleh buat kerja macam biasalah. Masak, ngemas. Pada yang di luar sana, hampir-hampir nak kena diabetes, cuba sancak encik GNI Ustaz Hanafi ni. InsyaAllah kita berikhtiar. Kalau macam ni sebab kita tahu Ustaz Hanafi pun dia ada kanser kan. Memang minat lah Ustaz Hanafi. Alhamdulillah produk GNI sancak encik Ustaz Hanafi ni boleh menyebabkan bacaan kolesterol, darah tinggi dan ke arah diabetes tu saya okey. Dan sancak encik ni adalah produk pilihan pertama saya.